Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat make a copy dengan menggunakan telefon. Okey, ini adalah ARPH minggu yang pertama. Saya nak copy untuk minggu yang kedua. Okey, daripada minggu 2 saya nak copy menjadi minggu yang ketiga. So, macam mana kita nak buat? Kita tekan butang 3 di atas ni, tekan copy. Okey, tukarkan kepada minggu yang ketiga. Ini pilih drive RPF. Okey, dan tekan select. Okey, kemudian pastikan minggu ketiga folder dia ERPS. Okey, kemudian kita tekan copy. Selepas itu kita tunggu, dia akan pop up lah. Okay. Kita nak tahu RPH ni minggu ke berapa, kita boleh tekan kat atas ni, tengok. Okay. Ini adalah minggu yang ketiga yang kita copy tadi. Kita boleh tukar dia punya kalender. Okay. Pastikan kalender dia adalah minggu yang ketiga. Okey, itu saja. Semoga membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.